Dalam video ni saya akan kongsikan kepada anda 11 cara untuk buat duit dengan AI. Jadi sebelum tu, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Kalau anda berminat untuk belajar tentang perkara-perkara tersebut, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya update video-video yang baru. Dan subscribe itu percuma sahaja, tidak ada bayaran pun yang dikenakan. Okey, jom kita bermula. Jadi sekarang ni kita berada dalam dunia baru penciptaan kekayaan digital. Kita sudah masuk era AI. AI bukan sekadar untuk syarikat teknologi gegasi, dia juga boleh digunakan untuk kita, orang yang individu yang bekerja daripada rumah ataupun orang yang secara part time pun boleh guna AI untuk jana pendapatan. Sesiapa saja boleh menggunakan AI untuk membina bisnes, peluang terbuka luas untuk jana pendapatan baru. Okey, kita pergi yang pertama, aset kreatif sebagai pendapatan pasif. Yang pertama, kita boleh gunakan AI ini untuk menghasilkan aset kreatif. Apa itu aset kreatif? Anda boleh hasilkan gambar, anda boleh hasilkan video dan anda jual sebagai micro stock. Hasilkan gambar, ilustrasi atau video kualiti komersial menggunakan AI, muat naik ke platform microstock seperti Adobe Stock. So microstock ni dia ada banyak, antaranya dalam ni saya tulis Adobe Stock sebab Adobe Stock ni ada ramai student-student ataupun kawan-kawan saya yang dah buat, yang berjaya jana pendapatan US dollar. Ni Adobe Stock, ada lagi Shutterstock, ada lagi banyak lah di luar sana, anda boleh explore. Tetapi yang paling mudah ataupun yang paling ramai orang gunakan di kalangan saya lah, di dalam circle saya, adalah Adobe Stock. Fokus pada niche permintaan tinggi seperti bisnes, teknologi dan gaya hidup. Okey, bagi yang tak jelas lagi microstock ni apa, microstock ini adalah gambar ataupun video yang orang beli ataupun orang download untuk buat design, untuk buat design ke, untuk buat video ke dan sebagainya. Kalau tengok dekat sini kan Adobe Stock. So Adobe Stock ni daripada syarikat Adobe. So syarikat Adobe ni dia ada Adobe Photoshop. Jadi orang-orang yang buat design menggunakan Adobe Photoshop ni, dia akan cari gambar dalam Adobe Stock ini. So gambar-gambar dalam ni, dalam Adobe Stock ni, dia ada berpuluh juta ataupun ratus juta gambar di dalam itu, yang mana dihantar oleh user-user yang create gambar ataupun pergi snap gambar di luar sana. So sekarang ni, dulu kena ambil gambar di luar lah, maknanya kita kena pergi berjalan, kita kena pergi ambil snap gambar merata kan. Tetapi sekarang tidak lagi, kita boleh gunakan AI untuk hasilkan gambar. Dan jana commission pasif setiap kali aset dimuat turun, maknanya setiap kali orang download gambar anda ataupun video anda, anda akan dapat commission. Sebab apa? Sebab orang yang download tu, dia kena langgan Adobe Stock. Dia kena ada bayaran bulanan dia. Jadi dia, bila dia download gambar anda, anda akan dibayar. So setiap kali ada orang baru download, anda akan dapat income. Jadi anda buat satu gambar, so satu gambar tu boleh dijual berkali-kali. Disebabkan itu, anda akan dapat jana pendapatan pasif. Okey, itu yang pertama. Kita pergi yang kedua, dominasi servis design pantas. Jadi yang kedua adalah kita boleh sediakan servis design. Contohnya buat poster, buat banner, buat logo dan dengan cepat. Dulu kalau buat design secara manual menggunakan mungkin Canva, mungkin Adobe Photoshop, dia akan mengambil masa yang lama. Jadi bila ambil masa yang lama ni, dia agak letih lah kerja kita kan. Tapi dengan menggunakan AI, kita boleh buat dengan cepat, dengan pantas. Bila kita guna AI ni, kita boleh jual dengan harga yang murah. So mungkin dah murah ni macam kita tak untung sangat kan, tetapi kerja kita pun tak banyak sebab kita dah menggunakan AI. Walaupun AI ni ramai orang dah boleh guna secara percuma, tetapi tak ramai pun orang boleh guna secara efektif. Maksudnya kalau dia nak buat logo contohnya, kadang-kadang dia guna AI tu, logo dia memang buruk gila. So anda kena ada ilmu itu. Jadi bila ada kemahiran itu, maknanya kualiti yang anda buat tak sama dengan orang awam buat. Jadi itulah yang kita jual, walaupun kita hanya menggunakan AI. Tapi walau bagaimanapun, kena ada sedikit sentuhan akhir lah. Okey, edit-edit sikit kan. Alright, so itu yang kedua. Yang ketiga, penuhi permintaan tinggi video pendek. Permintaan tinggi video pendek ni adalah video-video iklan. Contohnya video iklan di YouTube, video iklan di Facebook, video iklan di TikTok. Jadi ramai usahawan-usahawan di luar sana yang dia nak hasilkan konten-konten review ataupun konten-konten video berkaitan dengan dia orang punya bisnes kan, tetapi dia orang tidak ada masa nak buat. So kalau katakanlah nak buat video dengan AI, dia orang kena belajar dulu ataupun dia orang kena suruh staff dia orang buat, dan bila dah buat, kualiti pun teruk kan, tak cantik. So kalau anda boleh upgrade anda punya kemahiran dalam bidang penghasilan video-video AI, maka anda boleh menjual servis video AI. Anda buat satu TikTok profile ataupun Facebook ataupun IG, masukkan video-video yang anda dah buat
ataupun anda punya portfolio di situ. Jadi daripada situ anda boleh jual servis video AI anda. Okay, so biasanya harga kita jauh lah lebih murah daripada orang yang buat production ataupun video editing di luar sana. So orang yang buat video yang ataupun yang rakaman tu kan, harga dia RM5,000, RM8,000, RM10,000, memang tinggi lah sebab kerja dia bukannya mudah kan, kualiti dia pun tinggi. Tapi anda hanya duduk seorang-seorang depan komputer, so anda boleh charge dengan harga yang lebih rendah, mungkin RM7,800, mungkin RM1,000 lebih, macam tu saja. Tetapi kerja anda sekejap je. Kerja anda hanya menggunakan AI. Alright, so ini yang ketiga. Yang keempat, mission promosi affiliate automatic. Maksudnya apa? Selain daripada benda-benda tadi, selain daripada buat video untuk orang, so anda boleh buat video untuk diri anda sendiri dan jual produk-produk affiliate. So anda tak perlu jadi founder, anda tak perlu jadi owner produk, anda cari produk-produk affiliate dalam Shopee, dalam TikTok. So anda boleh gunakan AI untuk buat konten. Boleh guna AI sama ada konten tu dalam bentuk penulisan, okay, ataupun konten itu dalam bentuk video. Cuma janganlah buat video review, contohnya macam pakai skincare kan, nampak cantik lah apa semua, rupa-rupanya AI yang pakai, so benda tu satu penipuan. Tetapi kalau memang anda pakai AI itu hanyalah mempresent ataupun menjadikan diri anda ataupun bercakap bagi pihak anda, so itu tak ada masalah sebab memang anda dia bercakap bagi pihak anda. So apa yang anda pakai, apa yang anda rasa, benda tu adalah betul. Cuma kena tulislah video ini adalah video AI dan apa yang saya ceritakan dalam video ini adalah apa yang saya review sendiri, apa yang saya rasa sendiri. Okey, jadi kita boleh buat video-video AI dan jana komisen daripada program-program affiliate ataupun produk-produk affiliate di luar sana. So ramai orang buat macam ni dan jana pendapatan yang besar jugalah kan. Alright, so kita pergi yang kelima, iaitu bina aset digital melalui konten. So ini maksudnya anda buat channel ataupun anda buat media sosial punya profile yang fokus kepada niche-niche tertentu. Contohnya tentang niche berkaitan dengan tanaman. So bila anda buat niche tentang tanaman, so anda buatlah video-video menggunakan AI dan anda akan dapat follower-follower berkaitan dengan tanaman-tanaman tadi. Jadi bila anda buat video dengan AI ni dan anda dah capai satu tahap yang anda boleh monetize, contohnya di YouTube ataupun di Facebook, maka video-video yang anda publish itu apabila ditonton, anda akan dapat income. Anda akan dibayar. Contohnya macam saya seorang YouTuber. Bila saya buat video di YouTube, saya akan dibayar apabila ada penonton ataupun apabila ada orang tengok video saya. Sebab apa? Sebab saya sudah boleh monetize. Di YouTube syarat dia kita kena ada 1,000 orang subscriber dan 4,000 jam masa tontonan. Bila kita melepasi tahap itu dan kita dapat join YouTube Partner Program, jadi kita boleh jana income. Dan kalau di Facebook pun sama, kita boleh jana income bila kita dah dapat dipanggil content monetization. Jadi konten-konten yang kita publish di Facebook, di YouTube ini akan bantu kita jana pendapatan. So kalau kita nak buat secara manual, mungkin tak sempat, mungkin kita ada banyak kerja kan, tapi dengan bantuan AI, kita boleh buat video-video daripada AI dan jana pendapatan. Tak perlu jual apa-apa, tak perlu deal dengan siapa-siapa, tak perlu jadi produk affiliate, tak perlu buat servis dan sebagainya, hanya buat konten sahaja dalam bidang-bidang tertentu dan anda dibayar oleh syarikat-syarikat media sosial tadi seperti YouTube dan juga Facebook. Okey, kita pergi yang keenam. Sistem pintar untuk automasi syarikat. Ini lebih advance sikit, yang mana ini kita buat kerja untuk syarikat-syarikat ataupun peniaga-peniaga di luar sana, yang mana kita boleh membina sistem automasi CRM. CRM ni bermaksud Customer Relationship Management. Laporan jualan, follow up pelanggan kan, contohnya AI chatbot, WhatsApp chatbot. So benda-benda macam ni adalah sistem-sistem ataupun automation yang mahu digunakan oleh syarikat-syarikat di luar sana untuk menguruskan pelanggan dia, untuk menguruskan staff dia, untuk menguruskan dia punya program, dia punya bisnes, dia punya syarikat kan. Jadi benda-benda macam ni kita boleh jual servis untuk membina automation itu kepada syarikat-syarikat yang di luar sana. Jadi yang ini harga dia agak tinggi, mungkin boleh cecah belasan ribu ataupun puluhan ribu untuk satu servis. Tetapi ini memerlukan kemahiran yang agak advance. Yang ketujuh, pekerja maya beroperasi 24 jam. Yang ini kita buat apa? Kita bina AI agent. AI agent ni maksudnya kita seolah-olah mempunyai seorang staff ataupun mempunyai satu robot yang membantu menguruskan perniagaan kita. So AI agent ni dia buat apa? Dia buat bantu membuat jualan ataupun khidmat pelanggan. Sebagai contoh, kita create AI agent yang kerja dia adalah update kita punya media sosial setiap hari. Contohnya dekat X, dekat Thread, dekat Facebook. So dia yang tulis, dia yang publish, dia yang menjawab mesej orang dan sebagainya. Jadi itu AI agent. Dia seolah-olah
seorang staff yang menguruskan bisnes kita mengikut bidang yang kita tetapkan lah. Mampu menguruskan pertanyaan dan memberi cadangan secara automatik, integrasi terus ke dalam website, WhatsApp dan platform chat perniagaan. Maknanya contoh, kalau ada pelanggan membeli dalam website anda, kemudian dia ada masalah, tak boleh nak login ke, tak boleh, ada masalah itu, masalah ini kan, nak tanya bila produk dia sampai, nak bertanya itu ini. Jadi anda boleh create agent menggunakan AI dan agent itu akan berurusan dengan anda punya pelanggan. Jadi anda tak payah buat kerja sangat lah, anda fokus kepada marketing dan sebagainya. AI agent ni ada dua cara lah, sama ada anda guna sendiri untuk bisnes anda ataupun anda create AI agent untuk syarikat-syarikat di luar sana dan anda dapat bayaran secara bulanan. Okey, kita pergi yang ke-8, monetize kemahiran melalui pendidikan. Yang ini adalah seperti mana yang saya sedang buat sekarang, iaitu saya mengajar tentang AI. Ini bukanlah mengajar tentang AI, lebih kepada nak bagi tahu macam mana nak gunakan AI untuk buat duit kan. Tetapi salah satu cara untuk buat income dengan AI ni adalah anda kena upgrade diri anda, kemudian anda mengajar orang tentang cara buat duit dengan AI. Contohnya cara nak buat video dengan AI, cara nak buat sistem agent tadi, nak buat automation kan. So ramai orang tak tahu benda tu, ramai orang nak belajar. Jadi anda boleh buat, sama ada buat kelas, buat ebook, buat video tutorial dan sebagainya. Okey, kita pergi yang ke-9, cipta sekali jual berkali-kali. Ini adalah produk digital. Jadi dengan AI ni anda boleh create produk digital, sama ada template, ebook, poster dan sebagainya. So boleh dikatakan benda ni zero cost sebab kita create produk digital, and then kemudian produk boleh dijual berulang kali, tidak ada had. Okey, tanpa had. So anda nak jual berapa kali pun tak ada masalah sebab dia hanyalah produk digital. Jual di website sendiri atau marketplace popular seperti Shopee, Etsy, Amazon dan sebagainya lah. Kalau anda nak jana pendapatan US dollar, maka buatlah produk-produk digital dalam bahasa English, kemudian jual di Etsy ataupun Amazon. Kalau anda nak jual ataupun nak jana pendapatan di peringkat tempatan saja, boleh jual di Shopee atau website anda sendiri. Bina sumber pendapatan pasif yang kukuh dengan strategi pemasaran. Yang penting anda kena tahu bagaimana nak pasarkan produk-produk digital yang anda hasilkan. Nombor 10, pembangunan sistem melalui white coding. White coding. Jadi maknanya yang ini adalah anda boleh menggunakan AI untuk cipta software, buat website, buat webs, buat platform dan sebagainya tanpa memerlukan masa yang lama. Anda hanya guna AI dan AI yang akan create coding, sistem programming dan sebagainya. So anda boleh wujudkan sebuah SaaS anda sendiri. Anda boleh buat anda punya website sendiri, anda boleh jual website kepada orang, macam-macam lah kan, boleh dibuat dengan white coding ini. Jadi boleh tawarkan kos yang kompetitif kerana masa pembangunan yang singkat. Di luar sana mungkin orang jual servis buat website ni harga dia sangat-sangat mahal sebab nak buat dia bukan senang. Tetapi anda boleh tawarkan harga yang lebih rendah sebab anda hanya guna AI sahaja. Okey, yang ke-11, empire, perisian dan pendapatan berulang. Ini apa dia? Ini maknanya kita create SaaS. SaaS ni bermaksud software as a service. Contohnya kita buat software macam CapCut kan. Ini CapCut tu terlalu advance lah, tapi itulah contoh dia, CapCut ataupun Canva, yang mana orang boleh guna dan orang bayar secara bulanan. So anda boleh create software-software macam tu, contohnya software accounting, anda create software untuk orang buat decoration, software untuk orang jaga kesihatan, apps untuk orang buat senaman kan, jaga pemakanan dan sebagainya menggunakan AI saja. Jadi orang langgan secara bulanan dan mereka akan bayar anda secara bulanan lah. So ini yang ke-11. So ini sebenarnya sangat-sangat power. Kalau anda boleh buat, anda akan jana pendapatan pasif dari recurring income. Recurring income ni maksudnya daripada langganan bulanan. Sekarang ni anda kena tengok daripada 11 yang saya ceritakan sebentar tadi, yang mana satu yang menjadi pilihan anda. Mungkin sekarang anda tidak ada kepakaran lagi untuk buat servis tersebut, so anda belajar. Okay, belajar, upgrade ilmu. Kalau anda nak upgrade ilmu berkaitan dengan buat video, so cuba explore, cari tutorial dan sebagainya. Jadi saya nak jemput anda menyertai saya punya akademi. Saya namakan WMA AI Mastery, di mana dalam akademi ni saya berkongsi dengan anda tentang berbagai ilmu tentang AI. Maknanya dari segi apa itu AI secara asasnya, kena kenal dululah AI tu bagaimana. Lepas tu apa level-level yang ada dalam AI ni, maknanya level pengguna kan. Adakah anda hanya guna untuk chatting saja macam Google, ataupun anda level dah buat automation, ataupun anda dah level buat agent. Okay, so belajar dalam WMA AI Mastery. Jadi saya sendiri adalah orang yang sedang belajar dan juga sentiasa belajar berkaitan dengan AI ni, dan ada benda yang saya belajar ni percuma, ada benda yang saya belajar di luar sana tu berbayar. Jadi apa yang saya belajar ni saya akan ajar balik ataupun saya akan share balik kepada anda
dalam WMA AI Mastery. So dia seolah-olah satu one stop center untuk anda belajar tentang AI ni. Jadi dalam 11 cara buat duit ni, insya-Allah dalam WMA AI Mastery ni akan cover semuanya. Saya akan sentuh semuanya, cuma dia bukanlah bila anda join tu semua sudah ada dalam tu. Dia akan ditambah, ataupun konten-konten dalam tu akan ditambah dari masa ke semasa. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang WMA AI Mastery, anda boleh tengok pada link di description ataupun pada pin komen di bawah. Saya sediakan link di situ, anda klik dan anda akan dapat masuk ke halaman penerangan berkaitan dengan WMA AI Mastery. InsyaAllah dengan menyertai AI Mastery ini, anda tidak akan ketinggalan dalam dunia AI. Sebab apa? Sebab dalam tu InsyaAllah saya akan share tentang ilmu-ilmu AI dari masa ke semasa. Tak kisah anda nak belajar buat video ke, anda nak belajar buat bisnes ke, anda nak buat servis ke, anda nak buat agent ke, tak kisah, semua tu insyaAllah akan dimasukkan dari masa ke semasa dalam AI Mastery ini. Jadi terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi.